Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan nombor 2. Lukis imej berdasarkan transformasi yang dinyatakan. Okey, transformasi dia adalah pantulan. Pantulan pada garis Y sama dengan -1. So, apa yang kita buat? Mula-mula kita garis dulu Y sama dengan -1. So, ni paksi Y. -1 dekat sini. Okey, so kita garis dulu. Baik, sama macam soalan nombor 1. Cuma bezanya kali ni dia adalah poligon. So, dia ada 4 bucu. Setiap bucu tu anggap satu koordinat. So, kita buat satu per satu. Okey, so K jadi K prime. Jarak dia mesti sama. 1, 1. Kemudian M. Okey, jarak daripada objek ke garis pantulan 2 kotak. So, ini pun 2 kotak. Okey. Kemudian yang ini kita tengok ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini pun samalah 3 juga. Okey, bila dah cukup keempat-empat bucu, barulah kita lukis. Okey, selesai soalan A. Soalan B. X sama dengan 1. Okey, so ni paksi X. 1 dekat sini, garis. Okey, sama macam tadi. Kita buat satu-satu. So, S, 1, 2. 2 kotak. So, 1, 2. Okey. Kemudian H pun sama. 1, 2. 1, 2. Okey, so untuk L, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. So, K pun 4. L pun 4. Dah lengkap, barulah kita lukis dia punya bentuk. Okey. Baik, seterusnya soalan nombor 3. Huraikan transformasi yang berikut. Okey, bila soalan minta huraikan, ingat ni. What, how, where. So, what tu nama dia. Okey, how, kalau pantulan tak payahlah. Nama dia pun dah tahu dah apa yang berlaku. Where, dekat mana? Pada garis mana? Okey, so dekat sini, kalau garis pantulan, dia mesti berada di tengah-tengah. So, tengah-tengah yang ini menegak ke melintang? Okey, so ini kalau menegak dia dekat sini. Dekat sini. Ini yang ini adalah garis di tengah-tengah dia. So, apa persamaan dia? So, ni adalah dekat 3. Dia potong paksi Y dekat 3. So, pantulan pada garis Y sama dengan 3. Itu je. Okey, B. Cari mana tengah-tengah dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kotak. So, bermaksud dia mesti 4, 4 lah. So, dekat sini. Okey, sekarang dia potong paksi X dekat 1. So, apa dia punya persamaan? So, ini adalah X sama dengan 1. Jadi, jawapan dia pantulan pada garis X sama dengan 1. Okey, selesai.